Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alahu huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmanya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Asrarul Arifin karya Alim Allamah Hamzah Fansuri pada muka surat 419 lagi. Kata bait syair yang ke-22. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah Syekh Hamzah Fansuri pada bait syair, fa'lam, menurutkan maklum, artinya mengikutkan maklum, mengikutkan maklum dengan lengkapnya qawi, kuah, kudrah, yakni memberi cahaya akan maklum. Memberi cahaya akan maklum jika tiada ilmu, maklum tiada dapat keluar daripada isti'dad asli. Jadi ditashbihkan, istiarahkan ilmu itu bagaikan cahaya. Jadi kalau tak ada cahaya, maka tidak adalah suluhan, tidak adalah perkara yang disuluh, tidak nyatalah. Jadi bila tidak ada ilmu, maka tak adalah maklum. Jadi jika tiada ilmu, maklum tiada dapat keluar daripada isti'dad asli. Jadi tak akanlah ada hukum-hukum ataupun tajalli bagi maklumat-maklumat. Yang mana maklumat itu ialah isti'dad asli, kesediaan asal. Cuma isti'dad ni dia kesediaan. Kalau maklumat itu memang kufurnya Fir'aun, maka yang akan terzahirlah kufur. Itu hukumnya, itu surah dia. Yang mahiyahnya pada ilmu Allah Ta'ala, tu mahiyah dia. Itu isti'dad asli, digunakan istilah isti'dad asli, kesediaan asal. Karena itu maka dikatakan, oleh kerana itu daripada sudut inilah, dari sudut isti'dad asli inilah, maka dikatakan menurutkan maklum. Jadi ilmu mengikut maklum. Ilmu tabi' lil maklum. Ilmu mengikut akan maklumat. Jadi dia sekadar mengeluarkan, artinya menjelaskan, menyatakan maklumat tersebut. Dia hanya mengikut. Apa yang termaktub, apa yang realitinya, itulah yang diketahui. Tidak bukan sebagai ilmu mengikut maklum. Misal, laut. Laut itu ilmu. Jika tiada laut, ombak pun tiada akan timbul. Tidak akan terpapar. Tak akan zahir, tak akan nyata, tak akan terjali. Demikian lagi rupa maklumat timbul daripada ilmu. Jadi ilmu itu ialah apa namanya? Ilmu itu ialah lautan. Maka bila tidak ada lautan, maka tak ada ombak. Tak akan tak akan timbulnya bentuk-bentuk hentaman-hentaman ombak-ombak di pantai, di lautan. Tak akan adanya gelora-gelora. Demikian lagi rupa maklumat timbul daripada ilmu.
Jadi orang tak faham apa tu ilmu. Kalau tak ada maklumat. Orang tak faham apa itu lautan. Kalau tak ada dia punya gelora dia, tak ada dia pergerakan dia, tak akan faham. Ibarat begitu. Kerana ini, maka pada hukum syariat, maklum menurutkan ilmu. Daripada sudut ini, maka syariat, apabila kita lihat daripada sudut zahir ini, daripada sudut syariat ini, maka makluman itu mengikutkan akan ilmu. Kerana ilmu itulah ilmu itu adalah lautan. Maklumat itu adalah ombak. Maka dia mengikutlah lautan tersebut. Ombak itu mengikutkan lautan pasang surutnya. Kerana jika tiada ilmu, tiada kelihatan maklumat. Tak adanya laut, tak adalah maklumat. Tengok power tak powernya, gelombang-gelombang dia, tengok nak tahu apa. Laut lepas, Selat Melaka. Kau boleh senyum Selat Melaka, kau pergi duduk kat pantai timur. Tengok ombak dia. Macam mana? Hero Tamil pun kalah lah. Dia kalah terdut. Dan pada suatu ibarat, dari sudut lain pula. Dan pada suatu ibarat, mereka itulah golongan sufi, sekalian daripada cahaya isu, dan pada suatu ibarat, mereka itu, sekalian daripada cahaya esa itu juga. Nah, ini timbul perbahasan. Kalau syariat, kalau kita belajar ilmu kalam, tak ada istilah maklumat menghakimi akan ilmu. Yang kita belajar ialah betul tak tak boleh istilah maklumat itu menghakimi sebagai qadi bagi ilmu. Jadi kalau pandang zahir macam tu, maklumat itu ialah makhluk-makhluk, maka makhluk itu yang menghakimkan akan Tuhan. Itu yang timbul perbahasan dalam kritikan terhadap Syekhul Aqbah Ibn Arabi. Bahkan disentuh juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jili. Macam mana pula maklumat yang sabitah hala istiqna asli tadi nak menghukumkan akan Tuhan? Tak boleh macam tu. Maknanya Tuhan itu digagahi. Makhluk nak menguasai Tuhan. Mungkin dia bahasa nampak Kalau satu sudut tadi kita lihat memang betul lah. Ilmu itulah yang mengeluarkan maklumat. Kalau tak ada ilmu, tak adalah maklumat. Dari sudut situ. Tapi daripada sudut ini, ini yang kami tak timbul ni. Syekh akhbarnya kenyataan tadi. Maklumat tadi sebagai qadi bagi ilmu. Cuba kita renung sejenak. Maklumat itu perkara yang subut. Maklumat itu ialah murad yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi yang mana sebenarnya? Ada tak murad tadi? Tak, yang ada ialah murid. Tuhan itulah yang menghendaki perkara tersebut. Maknanya macam mana? Hanya dia sahaja. Itu faham itu. Kalau kita pandang terik di situ pula, maknanya macam mana? Yang sabitah itu ialah iradah Allah Ta'ala sejak azali telah menentukan perkara tersebut. Jadi ada tak perkara tersebut? Wujud tak perkara tersebut? Tak ada. Hanyalah subut. Tapi mana pangkalnya esa ialah Tuhan yang berkehendakkan perkara tersebut pada ilmu Tuhan. Jadi kalau kita pimai-pimai, dia juga. Maka timbul di situ, tak ada pun istilah dinamakan sebagai Tuhan digagahi, Tuhan dihukumi. Tak. Yang menghendakinya lah Tuhan juga kembali kat situ. Kalau kita tengok situ, hilang iskal. Daripada sudut itu, hilang iskal kesamaran kita. Macam Tuhan tak digagahi. Tak. Sebenarnya apa tu? Tuhan yang menghendaki sejak azali. Tak ada ilmu, tak ada iradah. Semuanya azali. Maklumat itu Tuhan juga kendakinya juga. Bukannya maklumat itu terasing daripada Tuhan. Tak. Dia berkait dengan iradah Tuhan sejak azali. Jadi kalau nampak dari itu, tak ada iskal. Tak timbul iskal. Tapi bila kita dah awal lagi dah macam, nampak ada silap. Tapi kalau kita bicarakan tentang hakikatul haqa'iq, itu nama sebagai hakikatul haqa'iq. Isalah dia. Jadi wal hamid wal mahmud, selesai masalah. Kita faham kat situ dah. Dia lah yang memuji, dia yang dipuji. Cuma tafsiran tu kena betul lah.
Kalau orang tak belajar ilmu kalam awal, tak berlasuk pada tasawuf yang asas, lingkuplah. Salah faham di situ. Seperti kata lamaan, al-ainu wahidatun. Ainnya satu. Wal hukmu mukhtalifun. Wa zaka sirran lil ahlil ilmi yang kashifun. Yakni yang semata itu esa juga. Walaupun maklumat itu banyak, walaupun asma itu banyak, walaupun sifat itu banyak, tapi sebenarnya adalah satu. Yang satu. Al-ainu wahidatun. Wal hukumnya banyak. Mukhtalifun. Jadi yang semata itu esa juga. Bermula jalannya berlainan-lain. Bermula acaranya bertukar-tukar. Mengetahui dan berpengetahuan juga dapat membukakan dia. Jadi orang-orang yang kasyifun, orang yang ahli ilmi saja, al-arif saja. Jadi pergi kembali pada tengoklah dialah syuhud kasrah fil wahdah, syuhud wahdah fil kasrah, satu, dua. Hukum yang berbeza-beza. Hukumnya berbeza-beza. Kalau kita bicarakan dalam ilmu kalam, ta'alluq benda amr itibari, tak kisahlah banyak macam mana sekalipun. Tak ada beza pun, tak ada apa pun. Apa yang ada? Yang ada Tuhan. Itu dalam Futuhat Makkiyah dia kata, walam yazal rabban walam yazal rabban walam nazal. Ataupun dan juga walam nazal, sentiasalah kita abdan. Abdan. Kemudian lepas daripada tu dia bawa ayatnya sama ada ketika subutan atau wujudan. Sama ada ketika kita subut, ketika sebagai ayat yang sabita, ataupun ketika alam yang kharij. Tetaplah kita sebagai Jadi bila kita kata kasrah tu, dah beza dari situ, Tuhan itu sebagai khalik, kita ialah makhluk. Tapi menuju pada wujud yang satu, taklah. Hanya dia je lah. Pun saya tak nak huraikan lagi maksud tadi tu, kan benda dah banyak kali ulang. Hanya orang yang ingkar saja tu buat apalah, dia tak nak faham. Kita dah bahasa ringkas, takkan kita nak urai, setiap kali jumpa nak urai, letih lah kita, tak selesai kitab kita ni kan. Yakni seperti tanah dijadikannya berbagai-bagai akan dia. Jadi hakikatnya daripada satu. Ini kalau jangan kita pandang di sini. Jangan kita pandangkan tentang juzuk itu, juzuk ini juzuk, tapi kita pandang kepada yang semata-mata tanah, semata-mata laut. Tuhan itu bagaikan lautan, wujud yang mutlak itu. Jangan kita nampak sebagai juzuk ini, juzuk air Tuhan itu. Bukan di situ. Ini semata-mata tanah. Kita faham kat situ. Semata-mata tanah. Jadi bagaikan tanah dijadikannya berbagai-bagai akan di tanah tadi. Adakan buyung, buatkan buyung. Adakan periuk. Asalnya tanah sebangsa hukumnya. Yang ada adalah tanah. Jangan kita fahamkan bahawasanya secara hukum kulli tabi'in itu. Mana juzuk-juzuk yang banyak. Berbagai-bagai segala bijana, bekas-bekas itu beroleh rencana dan peri daripada tanah juga. Semuanya daripada tanah. Ini Tuhan juga. Dia yang tentukan, dia yang mengetahuinya. Akan alam pun demikian lagi, sungguh pun berbagai-bagai asalnya daripada cahaya itu juga. Asal daripada pengetahuan. Cumanya kalaulah tak ada pengetahuan tersebut, tak adanya maklumat tersebut, tak adalah hukum-hukumnya. Kita ni adalah hukum-hukum bagi maklumat tersebut. Itulah tapak asasnya.
Jadi tak ada ilmu, tak ada zat lagi dah. Tapi kita tak bicarakan tentang zat, kerana pada kita ahadiyah, tak boleh bicara langsung lah. Bukan tak bersifat, kita tak akan faham. Tu. Itu bezanya kita dengan golongan-golongan seperti Jahmiyah sampai bagaikan menafikan akan hakikat kewujudan. Itu sebenarnya kalau kita fahamkan dari sudut kata ambil maksud-maksud daripada Syekhul Akbar Ibn Ari, artinya macam mana? Mereka itu terhijab dengan cahaya. Maknanya tak salah, berlakunya silap faham. Kesamaran cahaya yang terlalu kuat, namanya sampai silap faham. Sebenarnya tujuan asalnya bagi tahu macam mana Tuhan itu tidak diketahuikan akan hakikat. Tapi dengan sebab dia nak fikirkan juga dengan akal dia, itu jadi hurara tu. Jadi akal itu adalah cahaya tu, bukan sebagai hijab nur. Hijab nur dah bahasa kata hijab pun min nun, hijab daripada cahaya tadi. Itu semua mengaku sebagai cendekiawan tu. Intelek semua tu, tapi bukan sebagai hijab nur, hijab cahaya. Kan ada lapisan tadi. Dari satu sudut memang betul, daripada salah, tapi dari sudut yang inilah nampak betul. Dengan makna yang lain macam mana? Tak tepat. Kenapa? Terhijab dengan cahaya. Bukannya salah 100%, tidak. Ada kebenaran nisbi di situ. Objektif asalnya macam mana? Macam Jahmiyah semua tu nak bagi tahu bahawasanya hakikat Tuhan itu tidak diketahui, tapi dia tak sampai kepada perkara tersebut. Nak sampaikan maksud bahawasanya hakikat Tuhan itu tidak diketahui. Tu, tapi lain dia punya huraiannya, lain dia punya pemikirannya. Itu juga kita lihat tentang apa dia? Tentang Mu'tazilah. Tujuan Mu'tazilah tadi ialah nak mengesakan tentang Tuhan tadi. Mengesakan Tuhan. Daripada sudut situ memang betul lah. Yang ada hanyalah Tuhan. Lalu oleh kerana itu dia nak mengesakan Tuhan, maka hijab nur di situ, dari sudut tanzih di situ, maka dia ternafikan. Itu yang berlaku taktil. Dia ternafikan akan asma dan sifat. Menafikan akan sifat-sifat. Tak menafikan asma, dia menafikan sifat-sifat. Sifat yang ma'ani tadi. Hijab nur tu. Dia nak sampai situ tapi silap kelok dengan cahaya tadi. Tak nampak sebalik ni. Terang sangat tapi tak nampak sebenarnya, tergantung sebenarnya macam mana bentuk dia. Ibarat begitu. Bukannya jahil secara mutlak, tidak. Nisbi kebenaran dah ada kat situ. Tapi terpesong. Itu kata-kata terpesong. Terkerecik sikit. Bila kita faham yang saya uraikan tadi, maka kita fahamlah apa yang dimaksudkan oleh Syekhul Akbar ini, Syekh Abdul Karim Al-Jili, yang membicarakan tentang penyembahan berhala, penyembahan itu. Ada makna nisbi. Kalau tak ada di situ, tidak akan ada lah tentang ketuhanan. Ini yang kita faham di sini. Bukannya mereka nak mengatakan, bukannya Syekh Abdul Karim Al-Jili ataupun Syekhul Akbar bin Arabi nak mengatakan orang yang menyembah berhala, yang menyembah ni semua betul. Tidak. Nak bagi tahu macam mana. Contoh sekarang, bila penyembah berhala di situ, apa objektif situ? Kita nampak ada nisbi di situ. Tentang dia mengisbatkan akan jisim. Yang sebenarnya macam mana yang maksud dengan jisim situ? Bahawasanya adanya wujud khariji, adanya zat. Tapi silap faham. Nisbinya di situ kebenaran ada, tapi dia tersilap. Dengan makna yang lainnya, Tuhan mentajalikan pada orang ini akan nisbah sesuatu yang ada kebenaran di situ. Tapi bukannya secara mutlak, hanya nisbi saja. Jadi mereka yang menyembah berhala tadi sebenarnya nak tunjuk apa dia? Dia menyembahkan akan zat, tapi tersilap, terkelencok. Jadi Tuhan itu bukannya hanya sifat, bahkan memang zat. Begitu juga mereka yang menyembah tentang ini, itu yang menyembah tentang api. Ada nisbi di situ. Maknanya semuanya tentang pentajalian itu, pentajalian Tuhan. Tapi terhijab dengan hanya diberikan beberapa nisbi-nisbi saja. Kecuali ialah sembahan yang diturunkan terhadap para rasul-rasul. Dan lebih tinggi sekali ialah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang insanul kamil. Dia bicarakan banyak lebar tu. Jadi orang salah faham. Dia salah faham, dia namakan sebagai apa dia? Golongan-golongan apa istilah bahasa Inggerisnya apa? Unity. Semua agama adalah sama. Bukan liberal.
Allah, kita jangan sebut nyamuk pasung putih ni kita. Persamaan agama, semua adalah sama. Dah mereka menyangkakan Syekhul Akbar Ibn Arabi begitu. Menyamakan segala agama itu adalah benar. Bukan begitu. Yang dimaksudkan benar tadi ialah nisbi tadi. Nisbi tadi tu. Adanya nisbi tapi terkelecot lah. Dengan makna yang lain, setiap seorang yang menyembah itu, sesuatu sembahan-sembahan itu sebenarnya nak merujuk kepada pentajalian Tuhan. Sekadar yang itu yang dia ada. Dengan makna yang lain macam mana? Setiap sesuatu yang menyembah itu sebenarnya akan merujuk kepada ketuhanan pada hakikatnya. Tapi caranya tadi sah? Tapi dia punya objektif jadi ialah benar, memang betul. Contoh penyembah berhala tadi dia merujuk kepada sesuatu zat, bukannya semata-mata khayalan. Tak, memang ada. Cuma ni bahasa yang kita nak fahamkan apa nak sampaikan maksud. Tapi kalau kita dah mula awal lagi dah membenci, tak akan nampak apa yang nak disampaikan. Dia itu yang tentang apa nama dalam, bukan kan dalam Insanul Kamil tu, ujung tu cerita panjang lebar tu. Setiap satu dahari sebab apa ni. Situ ada tajalli tentang ketuhanan, sembahan terhadap ketuhanan. Oleh kerana itulah dikatakan tidak ada satu pun kecuali setiap itu adalah bertasbih kepada Tuhan. Setiap ada itu daripada ada dua sudut di situ. Ada dua sudut di situ. Artinya semuanya sebenarnya akan mencari akan Tuhan. Dengan makna yang lain, walaupun mereka tak dapat penuh, ada nisbi di situ. Ini kita bicarakan tentang apa dia? Realiti. Tapi bila kita bicarakan tentang sembahan yang diredai, sembahan yang dikira, itu bicara lain pula. Itu kita kena sebagai tengok pada istilah pula. Ini kan dia kata pula dah sama Islam Ibn Arabi, menyamakan semua agama. Islam boleh, Kristian boleh. Tak, bukan begitu. Orang silap faham je begitu. Kalau ada golongan-golongan macam tu menggunakan apa nama kenyataan Syekhul Akbar Ibn Arabi, maknanya itu salah mereka, bukan salah Syekhul Akbar Ibn Arabi. Golongan-golongan Quranis tu yang Quran saja tu, dia bukan pakai Bible, dia pakai apa? Quran tu salah dengan Quran. Salah orang tu lah kan. Begitu juga dengan golongan sesat yang menggunakan apa namanya metod-metod sufi. Yang bersalahnya bukan sufi, salah mereka dah. Macam golongan AIS, kalau mereka mengatakan AIS apa semua, mereka golongan ekstrim. Mereka Wahabi pun tak sama. Itu nak samakan Wahabi, salah Wahabi. Salah mereka lah, mereka itu jawapan Wahabi. Begitulah juga dengan begini. Jadi sungguh pun berbagai-bagai asalnya daripada cahaya itu juga. Tak ada ilmu, tak adalah maklumat. Jadi dia katakan yang ada hanyalah ilmu. Yang lain tu amrul itibari. Fa'lam. Ini 23. Baik syairnya. Tuhan kita itu yang empunya kamal, yakni sempurna dengan semesta sekalian peri. Jikalau suatu kurang daripadanya, tiada sempurna kamal namanya. Semuanya dah pun tersedia maklumat Tuhan tadi. Tak pernah berubah. Iradah Tuhan tak pernah berubah. Maka ilmu Tuhan tak berubah. Itulah yang Tuhan hendaki, itulah yang Tuhan tahu. Dah peri, dah lengkap dah semuanya. Jikalau Islam dijadikannya kafir, tiada dijadikannya. Jadi kalau dijadikan hanyalah Islam saja, kafir tiada dijadikannya. Atau saleh dijadikannya, fasik tiada dijadikannya, syurga dijadikannya, neraka tiada dijadikannya, atau baik dijadikannya, jahat tidak dijadikannya, tiada ia kamal hukumnya. Jadi kalau dunia ini hanyalah Tuhan menciptakan orang Islam, kafir orang Islam, belajar tu kafir saja, tak sempurna. Nampak tu orang kata Tuhan menolakkan iradah. Bukan begitu. Ini kita lihat kenapa dia. Yang alam ini adalah surah, alam ini adalah hukum, alam ini adalah paparan apa yang mahiyahnya, apa yang sabitannya. Kalau yang ayat sabitannya maklumat Tuhan bagian, tiba-tiba berlakunya bagian, maka tak sempurna lah. Kita nampak di situ. Bukan Tuhan mesti menjadikan kafir
Kalau tak jadikan kafir, bukan begitu. Apa yang Tuhan tahu, itu yang Tuhan cipta. Itu kena faham nampak di situ. Tak ada masalah lah, tak ada iskal lah di situ. Nah, kalau orang salah faham dikata di sini, Tuhan kena menciptakan orang kafir, kena ciptakan juga orang Islam. Mana boleh, wajib atas Tuhan pula. Bukan, ini kita namakan sebagai wajib li ghairihi. Kalau belajar ilmu kalam, wajib kerana sesuatu yang lain. Itulah merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebaliknya berlaku, makanya tak sempurnanya. Makna Tuhan itu jahil. Terzahir perkara yang bukan yang Tuhan ketahui. Kerana ini, maka pada hukum syariat, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yani, baik dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Iman, kufur, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Semuanya Tuhan yang kehendaki, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang ketahui. Barang siapa tiada membawa iman, kerana kalau seorang itu tidak beriman, demikian ia itu kafir. Na'udzubillah min zalika. Sama ada Islam atau bukan? Kafir. Itu telah tentukan antara seorang yang sampaikan yang sampainya dakwah. Sama ada ia beriman ataupun kafir. Lalu na'udzubillah min zalik. Minta menjauh ke? Syekh Abdul Qadir Al-Jili pun letakkan perkataan na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minha, minta berlindung. Maknanya apa dia? Syekh Abdul Qadir Syekh Hamzah Fansuri pun juga menggunakan landasan syariat. Apa nak minta berlindung? Tapi dia minta berlindung, maknanya atas gagasan syariat juga. Kita minta berlindung perkara-perkara yang tak elok, seperti kekufuran. Firman Allah Ta'ala, kullun min indillah. Yani katakan oleh Muhammad, semesta sekalian daripada Allah Ta'ala. Semuanya daripada Allah. Tiap-tiap satu semua daripada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala juga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yani bermula Allah Ta'ala menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi firman Allah Ta'ala, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yani bermula tiada mengeliling, la haul, tiada daya dan tiada kuasa melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan yang maha besar juga. Semuanya Allah Ta'ala. La haula, tiada daya. Ini bicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang kudrah iradah kita. Kecuali Allah Ta'ala lah yang secara mutlaknya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tataharraka zarratun illa biiznillah. Yani tiada bergerak suatu zarah, suatu debu dua, pun melainkan dengan firman illa zarratun illa biiznillah. Iznillah dengan firman Allah, kehendak Allah. Jadi semuanya dengan irada Allah Ta'ala. Dalam hukum syariat, sungguh pun daripada Allah, baik dan jahat, tetapi Allah Ta'ala Radhi itu rida lah. Wa radin sima'in. Kalau masdarnya rida, Radhi lah isim dia namanya. Radin, yang meridai. Radhi. Jadi dalam hukum syariat, sungguh pun daripada Allah, baik dan jahat, semuanya Tuhan tentukan, semua Tuhan ciptakan. Tetapi Allah Ta'ala hanya reda kepada yang baik. Tiada radhi, tiada reda kepada yang jahat. Ini kita fahami. Tuhan reda dengan maksud yang lainnya, antara irada dan juga reda itu perkara yang berbeza. Perkara yang Tuhan reda, mestilah Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan kehendaki tak semestinya Tuhan reda. Jadi Tuhan kehendaki kekufuran Abu Jahal, tapi Tuhan tidak reda kekufuran tersebut. Ini pada hukum syariat. Maksud dengan syariat di sini lah ilmu kalam ni lah. Orang syariat ni dalam Asy'ariyah contoh khususnya.
Tapi kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ada perbahasan yang asing tentang ridha ni. Dibincangkan kalau ada masa. Ada pun pada kata ini terlalu muskil lah. Ini dibicarakan tentang, seperti Syekhul Akbar Ibn Arabi pun bicarakan tentang ini. Sebab saya katakan bahawasanya Syekhul Akbar Ibn Arabi bukan dia tak tahu tentang ilmu kalam. Dia boleh juga membahaskan tentang ilmu kalam, tapi dia tak naklah perbahasan perdebatan, tak. Dia cuma selesaikan apa yang iskal saja. Jadi ada pun pada kata ini terlalu muskil, tiada terbicara oleh ahlu suluk, kerana jalal pun sifatnya. Jadi ahlu suluk mengatakan Tuhan itu bukannya jamal pun sifatnya. Tuhan itu bersifat dengan jalal dan juga jamal. Jalal ialah bersifat dengan qahar, jabbar. Tuhan menggagahi, Tuhan menguasai, Tuhan mengerasi, Tuhan menentukan. Itulah jalal. Adapun jamal, sifat keindahan, sifat rahmah Tuhan, sifat mengurniakan, sifat itu rahmah. Iaitulah jamal. Jadi jamal dan juga jalal, kedua-dua adalah sifat Tuhan. Betapa? Maka tiada radhi kepada sifatnya. Macam mana pula Tuhan tak suka dia punya tindakan dia? Macam mana Tuhan tidak suka kehendak dia? Macam mana Tuhan tak suka perbuatan dia? Ini tiba perbahasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perbahasan panjang ni. Kita jawab pada minggu yang akan datang. Kita baca balik. Ini perbahasan panjang. Panjang tak panjang tu lebih pendek kan. Tapi put dah lapar. Kita nak berhenti dulu. Dia terbau dah. Dia gangguan dia tetap. Tak bau dia. Segala yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan, kesilapan, kedhaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna min hadza jam'an marhuman tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.